Rumah tak sampai setahun wiring dah rosak Pakai gunakan wire 3 core Hari ni kita datang balik ke Sepang untuk buat pendawaian semula lah bahagian atas ni, sebab dia menggunakan wire 3 core semua. Kita boleh tengok lampu dah rosak, kipas rosak. Ni wire atas dia semua wire 3 core. Okay, kita cuba tukar wire 3 core ni semua. Bahagian bawah ni kita tengok kat sini, kita dah tukar semua wire dia. Okay, wire 1.5 lah, mengikut spek sebenarnya tenaga. Wire yang ada sirin. Okay, dan ni untuk kerja-kerja kita tampal semua lubang ni lah. Okay, ni kerja-kerja kita tutup balik lubang dia. Ambil dan cat semula lah yang kita tebuk semalam. Okay, tak nampak lagi tebuk ke sana. Kita cuba nyalakan semua L-box dia. Jadi dekat sini ada masalah lagi lah. Cara cerita cahaya dengan lintah kuasa ni bercampur sekali. Siap buat pendawaian ni. Dari sini tertarik poin dia, pipe. Kita ikut luas sahaja. Penggunaan mesin basuh dan juga dryer dalam store ni lah. Okay, itu sahaja. InsyaAllah kita pun dah servis kotak DB. Alhamdulillah settle.